Assalamualaikum geng. Hari ni Pak Long on the way bawa balik sebiji unit Nissan Campervan. Okey. Hampa tengok kondisi dia. Unit ni baru sampai daripada port. Dia baru keluar pada port. Sekarang Pak Long tengah ambil unit ni dan nak bawa balik ke Alostar. Okey. Hampa tengok ni kondisi dia. Mai ni Pak Long nak tunjuk gambar. Okey. Dia mai ada side awning. Dekat sini dia ada seat, boleh dua orang duduk. Dia ada dining table. Sini dia ada bunk bed, dia boleh tidur atas dengan bawah. Okey. Mari kita tengok kondisi belakang. Okey, dia mai ada bicycle rack. Okey, dia mai ada bicycle rack. Brand Fairmont ni yang kita kata bunk bed belakang ni. Dekat sini dia ada dekat sini dia ada kabinet. Okey, hangpa nak tengok my showroom Pak Long dia lock start. Okey. Ciao geng.